In Pahang, Malaysia, police receive a call from a nearby oil palm estate. The estate owner's house has been robbed. According to the family, 3 masked men broke into the house, tied them up, and escaped with a large sum of cash. It is crucial investigators begin their search for the suspects as soon as possible. But their only chance of tracking down the criminals over a large area of land is with the help of the K9 unit. Apabila sampai di situ, saya berfikir sudah tentu suspek yang meninggalkan daripada rumah ni rasa dah berlari jauh. Pasal apa? Dia melarikan berjumlah wang yang besar. Saya rasa masa tu saya dapat membuat sesuatu lah. Pasal saya tengok mangsa pun dalam keadaan ketakutan. Dari situ saya mulakan pengesanan lah daripada pintu belakang rumah tersebut, di mana dari situlah dipercayai suspek melarikan diri. Mana tempat itulah tempat yang terakhir suspek melarikan diri dari situ. Dari situ K9 Hiker saya dapat dia punya bau yang sebenarnya. So, saya pun dah rasa ada confident masa tu. Lebih kurang 100 meter anjing melintasi jalan besar, kereta jalan raya lah, dan terus memasuki jalan Tanah Merah. Tidak jauh daripada situ, lebih kurang 200 meter, K9 Hiker telah menjumpai RM1 Malaysia, dan tidak sampai 50 meter menjumpai lagi RM10. Bila sampai ke Jalan Tanah Merah, saya dah berfikir suspek sudah tentu dah memasuki kawasan tersebut. It is not until several hours later that investigators get a break in the case. 2 men who matched the description of the suspects were seen at the workers' quarters on a neighboring plantation. The K9 unit rushes to the scene. Upon arrival, Corporal Shamugam notices 2 to 3 sets of footprints near the workers' quarters. Hiker becomes restless and shows signs that he smells the scent he picked up from the crime scene. Corporal Shamugam is sure these footprints belong to the suspects. Keadaan Hiker masa tu terlampau, orang kata dia mempunyai satu tarikan yang kuat. So masa tu saya dah rasakan penjenayah tu berada tidak jauh daripada situ. Pasal apa? Tanda-tanda yang menunjukkan Hiker ni lain daripada lain. Kebiasaannya saya dah tahu dah, saya boleh agak saya punya anjing saya ni. So makin dekat dia punya tarikan terlampau kuat. Saya dah rasa dah memang ada target. So, tiba-tiba tengok 2 lelaki Indonesia berpecah arah dan melarikan diri. Saya terus dengan tidak membuang masa, saya melepaskan anjing saya, di mana anjing terus menangkap suspek yang pertama. With the successful capture of the robbers, over 20 armed robbery cases in the surrounding area were solved. A great victory for the K9 unit.